Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Afifah binti Musa akan membentangkan tajuk pengaruh multimedia dalam penyampaian maklumat kesihatan kepada masyarakat. Pertama sekali adalah bab 1 pendahuluan, pengenalan. Kecanggihan teknologi maklumat pada abad ini, khususnya multimedia, telah menjadikannya sebagai medium utama bagi menyampaikan pelbagai jenis maklumat termasuklah maklumat kesihatan. Latar belakang pula, keupayaan multimedia bagi menggabungkan elemen-elemennya telah menjadikannya sebagai salah satu alat komunikasi yang efektif. Penyataan masalah pula, terdapat kekurangan kajian yang mendalam mengenai sejauh manakah keberkesanan multimedia dalam mengubah sikap masyarakat terhadap maklumat kesihatan. Seterusnya adalah kajian yang dilakukan. Pertama sekali adalah objektif kajian, iaitu menganalisis pendedahan penggunaan multimedia dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap maklumat kesihatan. Yang kedua, persoalan kajian, apakah tahap pendedahan masyarakat terhadap penggunaan multimedia dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap maklumat kesihatan. Selain itu, skop kajian. Kajian ini memfokuskan kepada elemen-elemen multimedia yang digunakan untuk menyampai maklumat kesihatan. Pengkaji telah meletakkan had kajian yang dijalankan pada masyarakat dari golongan umur 16 hingga ke 65 tahun. Bagi kaedah kajian pula, pengkaji menjalankan analisis data bagi mengenal pasti pola pemahaman mereka secara kuantitatif. Kesimpulannya, kajian ini menekankan pentingnya strategi yang terancang dalam penggunaan multimedia sebagai salah satu alat komunikasi kesihatan. Bab 2 tinjauan literatur, iaitu definisi kajian. Yang pertama, pendedahan kepada kandungan multimedia kesihatan. Yang kedua, kefahaman terhadap maklumat kesihatan. Yang ketiga, penerimaan dan persepsi terhadap multimedia. Yang keempat, perubahan tingkah laku kesihatan. Seterusnya adalah sorotan kajian lepas, iaitu yang pertama, definisi multimedia, perkembangan multimedia pada masa kini dan sebagainya. Bagi pelaksanaan kajian yang dilakukan adalah pertama sekali mengedarkan borang soal selidik secara atas talian iaitu Google Form. Yang kedua, konsep iaitu komunikasi kesihatan. Yang ketiga, elemen-elemen penting multimedia yang dihuraikan seperti video, teks, gambar dan sebagainya. Kesimpulannya, multimedia bukan sahaja menjadi alat komunikasi moden, akan tetapi ianya dijadikan sebagai strategi yang penting dalam memperkukuhkan lagi kesedaran kesihatan awam secara menyeluruh. Bab 3 metodologi kajian, iaitu kaedah penyelidikan, reka bentuk kajian, dokumentasi, soal selidik dan persampelan. Pekaji telah memilih pendekatan kuantitatif serta pemilihan sampel dilakukan secara rawak dalam kalangan pengguna media sosial. Bagi jenis peserta pula terdapat 3 golongan, iaitu golongan remaja, golongan dewasa dan golongan yang tidak bekerja atau tidak belajar. Di sebelah kiri saya adalah Gantt chart yang telah saya lakukan sepanjang proses penyiapan kerja khusus bagi subjek metodologi penyelidikan. Saya telah menggunakan beberapa kaedah seperti kaedah penilaian, kaedah bernombor dan kaedah grafik. Jadi kesimpulannya, daripada hasil tinjauan yang dijalankan, pengkaji dapat menilai sejauh manakah keberkesanan penggunaan multimedia dalam menyampaikan sesuatu maklumat kesihatan kepada masyarakat. Sekian saja pembentangan saya pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum.